Hai, saya dah aktifkan pertandingan fizikal dekat negeri. Kat sini saya dah aktifkan peringkat ni, zon tengah lah. Mana-mana sekolah zon tengah akan boleh start nampak uh, pendaftaran, butang pendaftaran ni lah. Kalau kat sini lah, kalau dia berkumpul, dia dapat peringkat tengah dan daftar. Kalau dia tekan daftar, automatically pasukan bulan hijau ni akan daftarkan ke pertandingan peringkat tuan, peringkat negeri. Kalau kita lihat dalam dekat sini, pasukan boleh hantar bukti penyertaan, bagikan email pasukan. Lepas tu boleh letak ahli lah, tambah ahli, tambah dulu ahli lah mana-mana. Kalau kat sini kita tengok ada member survey kan. Kat sini ada S1. S1 ni kita adalah tinjauan peringkat awal program. Kat sini sila tolong jawabkan lah soalan setiap peserta. Bila dah dijawab, dia akan tukar jadi warna hijau lah. Jawab untuk semua orang lah. Ya. Bila dijawab semua orang, kedua-duanya sekali akan jadi warna hijau. Kembali ke pasukan. Kalau kita tengok kat sini, kalau dia kata maksimum 5 pasukan setiap kontingen, ni contoh lah, contoh pada setting dekat local machine saya lah. Saya letakkan 5 tim untuk satu sekolah. Maksudnya saya letakkan 2 tim je lah. Tapi kat sini kita boleh letak priority tim ni pada sekolah adalah priority pertama. Jadi tim priority pertama untuk sekolah ni. Okay. Pasukan. Okay, dia peringkat tu, dia tim priority 1. Jadi kita daftarkan juga yang untuk kumpulan merah. Dan kita lihat dalam tambah ahli. Jadi kita jawab lah macam tadi, macam biasa kan. Ahli. Dan kat sini pula kita letakkan dia priority kedua. Dan dalam sistem kita akan kenal lah dari sekolah dari sekolah ni, dari sekolah menengah kebangsaan Kota Kemuning. Kita ada pasukan ni, ada 2 pasukan ni, di mana bola hijau adalah priority 1 dan bola merah itu saja. Terima kasih. Taclympics, Taclympics, Malaysia, Taclympics, Malaysia.